Tahap kewangan kita hari ni ialah apa yang dah kita amalkan bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Setiap kali dapat gaji, apa kita punya habit? Menabung ke tidak? Macam mana cara kita berbelanja? Ada duit main tarah semua ke ataupun macam mana? Belanja ikut keperluan ke ataupun ikut kemahuan? Okay? Dah bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun kita amalkan benda tu, itulah keadaan kewangan kita hari ini. Jadi dia bukan sebab apa yang kita buat semalam, bukan sebab apa yang kita buat bulan lepas, tapi dah bertahun-tahun lamanya. Jadi saya sentiasa suggest, bila saya bercakap tentang kekayaan dan saya bagi tip-tip tentang kekayaan, saya always fokus tentang behavior. Behavior maksudnya tabiat kita, kebiasaan kita. Kita kena ubah kebiasaan, ubah kebiasaan perkara yang betul. Supaya buat perkara yang betul berkali-kali, barulah kita akan berjaya lah. Tak kisah dari sudut apa. Menabung emas lah. Memiliki kekayaan. Dari sudut kesihatan sama juga. Keadaan kesihatan kita hari ni. Contoh, berat badan kita lebih hari ni. Bukan sebab kita makan semalam. Bukan sebab kita makan kenduri minggu lepas. Tapi habit kita makan berlebihan dah bertahun-tahun. Makan tak ikut waktu. Makan sampai kenyang. Minum air manis. Ambil banyak karbohidrat, tak exercise. Itulah berat badan kita hari ni. Jadi begitu juga tentang keuangan. Okey. Jadi sekarang ni ini adalah akaun emas gap. Pemerhatian saya ialah banyak yang kaya dengan emas ialah dia fokus menabung melalui akaun emas gap. Menabung akaun emas gap ni dari sudut behavior kita akan menang. Okey, sebagai contoh banyak orang yang fikir menabung emas ni kita kena sibuk tengok harga lah. Nak tengok harga dekat mobile apps ni senang. Beli emas dengan public gold ni dia ada dua cara lah. Dan sini pun ada, dia ada cabang lagi lah dalam ni. Akaun emas gap pun ada. Beli emas vehicle pun ada. Okay. Akaun emas gap ni, ini gram emas yang ada dalam akaun lah. Okay. Kalau sekarang ni akaun emas saya ada 221 gram. 0.6007 gram lah. Jadi kalau saya nak keluarkan, saya boleh keluarkan ni gold bar 100 gram ni. Sekeping, saya boleh keluarkan 2 keping.